Hari ini saya akan singgah setiap kafe yang ada hingga ke Pekan Betung. So, saya akan review satu-satu lah. Okay, selamat datang. Sekarang saya berada di kilometer 50 Coffee. Kafe ini terletak di tepi Pangan dan tepi jambatan yang kita nak lalu pergi ke Yala. So, hari ini saya akan singgah setiap kafe yang ada dekat laluan daripada jambatan ni hingga ke Pekan Betung. So saya akan review satu-satu lah kafe-nya. Apa yang menariknya kafe ni, dia terletak di tepi empangan. Itu jambatan yang kita nak kita lalu untuk pergi ke Yala dan Patani. So tempat ni memang menarik. Tapi sekarang tengah panas ni. Dek, buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Makanan berat apa? Adik nama apa? Nasruni. Adik ni nama? Zainab. Okey. Okey, jangan lupa kalau nak ke Yala, singgah dulu kedai 50 Coffee. Kak dan abang semua boleh mari di KM 50 sebelum lepas jambatan nak pergi Betung. Okey. Sekarang kita berada di Cafe Moon Lake Cafe. So cafe ni Moon Lake Cafe. Moon Lake Cafe. Moon Lake ni ada perkhidmatan chalet, kafe dan juga boat untuk tour pulau-pulau. Dia ada package boat, chalet pun ada banyak chalet yang menghadap tasik ataupun chalet yang tak menghadap tasik lah. Menarik lah tempat ni. Sekarang saya singgah minum dulu. Hari ni nampaknya banyak sangat minum. Semua kafe saya nak try minum. Kafe ni halal. Yang niaga, yang bekerja kat sini pun orang Melayu Siam lah, boleh cakap Melayu. So kalau anda lalu sini nak menghala ke Yala tu, bolehlah singgah Moon Lake Cafe ni. Alright, boleh cuba. Okay, ni pemandangan dia. Dekat bawah tu ada boat dan juga houseboat akan berhenti situ. Okey, inilah houseboat yang saya cakapkan tu. Okey, sekarang saya bawa jalan-jalan tengok chalet-chalet yang ada dekat sini. Ada yang menghadap tasik, ada yang tidak. Daripada chalet-chalet ni nampaknya macam selesa untuk kita menginap. Sekarang saya singgah makan di sebuah restoran tepi jalan juga yang menghadap tasik. Okay, sekarang saya singgah makan di sebuah restoran tepi jalan Goreng Kampung. Kedai ni nama dia Kedai 39. Makanan biasa je, tapi okey lah, boleh cuba. Halal, orang Melayu kita boleh cakap Melayu, so boleh cuba. Okey, sekarang saya singgah mengopi dulu di salah sebuah kafe yang baru dibuka. Dia terletak di simpang nak masuk ke Ayar Wang Skywalk. Kafe ni baru buka dan boleh cubalah. Tempat pun nampak cantik dan menarik. Okay, kita sekarang berada di Ayar Wang Coffee. Kita singgah minum kopi dulu. So kedai kopi ni masih baru, buka bulan 4 tahun ni. So 4, 5, 6. So lebih kurang 2 bulan lah dia beroperasi. So kat sini ada aircon, ada wifi dan biasa. So
tu ada pemandangan. Alright. Memang orang Melayu kita. Abang, marilah Airway Coffee House. Okey, sekarang saya dah sampai Pekan Betong dan ini pit stop terakhir saya, iaitu Cafe Amazon. Okey. So dekat Pekan Betong ni ada satu Cafe Amazon. Sebelum nak masuk Pekan Betong ada satu Cafe Amazon yang ada 7E dan juga stesen minyak. So yang tu besar. Okay. So tadi saya dah stop dekat beberapa cafe. Ada cafe yang saya skip, yang saya pernah pergi lah. Ada dua, iaitu Bantul Cafe dan juga Kunlong. Yang tu saya stop lah. Saya skip, yang tu saya skip sebab saya pernah pergi. Dan yang Bantul Cafe tu saya tak sure halal ke tak, walaupun dia cuma serve kopi, tapi tak tahulah halal ke tak. Kafe-kafe yang lain tu yang jaga Muslim, jadi yakinlah halal. Alright. Okay, saya berada di Immigration Thailand untuk cop pasport dan pulang ke Malaysia. So jumpa dalam next ride. Alright, bye. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, jumpa lagi dalam next video.